Cerita Lili dan Pelangi Ajaib. Selepas hujan. Pelangi muncul selepas hujan dengan warna-warni. Lili dan Mimi melihat dunia luar yang ceria. Lili dan Mimi keluar untuk meneroka dunia luar. Mereka gembira melihat pelangi dan alam sekeliling. Pengembaraan bermula. Lili dan Mimi berjalan di ladang bunga yang cerah dan berwarna-warni, penuh dengan keindahan. Mereka melintasi sungai dengan gembira, menikmati bunyi air yang mengalir di sekeliling mereka. Lili dan Mimi terpesona melihat rama-rama berwarna-warni yang berterbangan di sekitar. Menjelajah hutan indah. Lili dan Mimi melihat pokok-pokok tinggi. Mereka menemui air terjun yang menakjubkan. Mereka berjumpa tupai yang mesra dan comel. Lili dan Mimi melalui jambatan kayu yang indah. Mencari hujung pelangi. Lili dan Mimi sedang mendaki bukit yang tinggi. Mereka melihat ladang yang penuh bunga berwarna-warni. Mereka melintasi padang rumput yang luas dan indah. Mereka hampir sampai ke hujung pelangi yang menakjubkan. Hujung pelangi. Lili dan Mimi teruja menemui peri pelangi yang cantik dan bersinar. Peri pelangi memberikan hadiah istimewa kepada Lili dan Mimi yang penuh keajaiban. Lili dan Mimi pulang ke rumah dengan senyuman lebar, mengingati pengembaraan mereka. Selamat tinggal dan jumpa lagi. Kenangan indah bersama Lili dan Mimi. Bye.